Saya senang cerita sebelum menjadi artis memang tak pernah bagi orang duit raya lah. Yelah umur 23 time tu kan. Kerja pun je tak ya lah. Memang kita tunggu duit raya daripada akak-akak kita, daripada abang kita kan. Tapi bila jadi artis tu best lah kita dapat bagi anak buah masa tu tak ramai lagi lah. Boleh kasih budak-budak luar duit raya time tu. Dah boleh bagi seorang RM10 besar bang. Besar betul. Zaman tu lah kan. Saya ingat masa tu first time jadi artis saya tukar RM10 tu RM1,000 ke RM2,000. Untuk bagi je RM1,000 RM2,000 untuk ni kan. Dah boleh kasih mak masa tu. Masya-Allah. Dah boleh kasih orang tua kita duit raya, dah boleh kasih duit belanja sikit untuk preparation raya kan. Tahun pertama tu pasang lampu buat banyak kat rumah. Duit banyak kan. Duit banyak masa tu dah Dah ada kereta? Dah, masa tu pakai Honda EK time tu. Amat dahsyat time tu kan. Dah boleh hias rumah, beli lampu ikut kita lah. Dulu kan nak beli ni nak kena abah lah beli ke mak beli kan. Kita tukang pasang dia. Ni kita dah boleh panggil kontraktor, kau pasang. Nak cat rumah ni, kau catkan rumah ni, aku nak colour macam ni balik dah siap je rumah mak kita kan. Dah boleh lah. Di samping tu adik-adik saya pun agak senang sikit. Adik-adik saya belajar pandai. Jadi abang sulung saya kerja bagus, akak-akak saya kerja bagus. Jadi untuk kemeriahan hari raya tu kita bersama tu Jadi tak berat. Jadi tak berat. Tak berat dah. Lagi satu kau datang tahun ni dengan title yang lain. Title yang adik-beradik kau tengok pun okey, ni adik aku ni, ni adik aku ni kan. Sebelum bangga ni juga. Sebelum ni ya tak ya je kan. Nak kata orang pun tak orang kan. Tapi kali ni okey, dia dah ada kerja dia yang di dalam arena yang dia memang nak dan membawa gaji yang sedap kan.